Pada suatu hari, seorang petani dan isterinya hidup gembira di sebuah ladang kecil. Mereka menternak angsa dan menjual telurnya di pasar. Mereka tidak kaya, tetapi gembira dengan hidup mereka. Pada suatu hari, datang seekor angsa ke rumahnya. Keesokan harinya, angsa itu bertelur emas. Pasangan suami isteri itu terkejut. Tidak lama selepas itu, pasangan itu menjadi semakin kaya. Tetapi, mereka tidak puas hati dengan hanya sebiji telur emas sehari. Petani itu berkata kepada isterinya, Perut angsa itu mesti penuh dengan telur emas. Kenapa perlu kita tunggu untuk mendapatkan lebih banyak emas? Kita perlu membelah badannya, kata isteri petani itu. Mereka pun membunuh angsa itu. Mereka terkejut apabila mendapati badannya sama seperti angsa-angsa lain. Mereka tidak akan memperolehi telur emas lagi. Pengajaran, sikap tamak merugikan diri sendiri.